Berapa lama sebenarnya nak nampak hasil simpan emas? Kalau kau cari hasil cepat, jujur aku cakap, emas bukan untuk kau. Emas bukan untuk sebulan dua, bukan untuk flip cepat, bukan untuk jadi kaya dalam masa singkat. Emas ni permainan masa, long run, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Orang yang berjaya simpan emas ni, dia tak tengok harga hari-hari. Dia tak panik bila harga turun. Dia tak excited sangat bila harga naik. Dia buat satu benda je konsisten. Dia konsisten. Setiap bulan simpan sikit-sikit, lama-lama jadi banyak. Masalah ramai orang sekarang, dia nak nampak hasil cepat, gelojoh. Bila 3 bulan tak nampak apa-apa, dia berhenti. Bila harga turun sikit, dia takut. Akhirnya dia tak sampai mana-mana pun. Kena faham satu benda, emas ni bukan alat untuk cepat kaya. Emas alat untuk lindungi nilai dan bina disiplin jangka panjang. Dalam simpan emas, yang penting bukan siapa cepat, yang penting siapa tahan lama. Okey. So kalau kau jenis nak bina aset perlahan-lahan tapi kukuh untuk 5-10 tahun akan datang, kau akan faham kenapa emas ni penting. Kalau kau nak mula, simpan emas dengan cara yang tenang, bukan ikut emosi. DM aku, sabar. Aku bantu kau susun sistem.